Ustaz, kita dah masuk tahun 2026. Tahun baru kita akan ada orang kata azam sendiri atau reset balik ataupun level up. So kalau macam dari segi sedekah haus sendiri, apa perubahan ataupun fokus baru untuk tahun 2026? Sebenarnya kita gandakan fokus. Fokus tu masih tetap kekal, iaitu untuk melahirkan lebih ramai mereka yang menjadi bankable. Tetapi keazaman yang ditetapkan oleh kewangan sosial bank Islam ni ataupun sedekah haus ni adalah yang pertamanya adalah memberi fokus kepada kita ingin membesarkan jumlah dana yang kita dapat daripada orang ramai. So jadi dalam kesempatan ini juga Fira kan, di bulan Ramadan yang mulia ni juga kan, kita nak menyerulah mereka yang berada di luar sana tu untuk turut menyumbang kepada sedekah haus, supaya apabila dana itu makin membesar, lebih ramai masyarakat yang kita dapat bantu. Yang keduanya Fira, 2026 ni juga kita nak fokus kepada digitalization. So jadi daripada end to end, hujung ke hujung, operasi sedekah haus itu dari sudut pembiayaan mikro dan sebagainya akan dilakukan secara digital.